Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bawa anda semua untuk kita masuk ke dalam satu cerita yang sangat dekat dengan realiti tentang seorang manusia yang sangat berbakat di dalam dunia muzik, tetapi hidupnya berubah sekedip mata saja akibat satu masalah yang tidak pernah sesiapa pun minta. Perubahan 180 darjah. Tajuk yang saya ingin ketengahkan adalah analisis watak Nathaniel Arias dari filem The Soloist melalui perspektif sistem saraf. Satu filem yang mempunyai nilai kemanusiaan dan juga mesej yang sangat besar bagaimana hubungan seorang yang normal dengan mereka yang sedang berhadapan dengan krisis kesihatan mental. Pengenalan filem The Soloist. So, cerita The Soloist ni memang based on true story. Nathaniel Arias ni merupakan seorang pelajar dari Juilliard, iaitu sebuah sekolah muzik yang sangat berprestij pada ketika itu dan sangat terkenal di peringkat dunia. Tapi hidup dia mula jatuh bila dia disahkan menghidap penyakit skizofrenia. Seorang yang sangat aktif dari bilik orkestra akhirnya menjadi seorang gelandangan di jalanan. Tetapi ironinya, muzik jugalah yang menjadi penyelamat di dalam kehidupan Nathaniel. Bagi saya, ia adalah sesuatu yang sangat powerful. Isu kesihatan mental watak utama iaitu Nathaniel. Nathaniel sebenarnya mempunyai penyakit skizofrenia, iaitu satu keadaan mental yang buat otak kita interpret realiti dengan cara yang sangat berbeza dengan manusia normal yang lain. Kadang-kadang, mereka ini akan mendengar suara, nampak benda yang tak wujud dan paranoid. Bila kita lihat atau berhadapan dengan orang seperti ini, kita mencadangkan agar jangan cepat untuk kita melabelkan mereka sebagai manusia yang gila. Sebab semuanya ada penjelasan. Penjelasan daripada sudut biologi serta penjelasan dan penerangan yang terperinci dari sudut neurologi, iaitu otak. Otak kita sebenarnya adalah literally boleh berhadapan dengan wired differently. Seperti yang diminta di dalam tugasan, maka saya akan mengetengahkan 3 tingkah laku watak utama yang mungkin berkenaan dengan emosi serta bagaimana pemikiran mereka. Yang pertama saya ingin highlightkan, saya ketengahkan daripada watak utama ini yang mana watak utama ini berhadapan dengan halusinasi dan delusi, iaitu salah satu tingkah laku yang mana Nathaniel suka bercakap sorang-sorang dan sometimes percaya benda yang orang lain tak pernah nampak pun dengan mata kasar. Ini semua berpunca daripada neurotransmitter dopamin yang tidak stabil. Selepas itu, ada bahagian-bahagian otak yang menguruskan emosi manusia, emosi kita semua, iaitu seperti sistem limbik pun berhadapan dengan gangguan yang agak kritikal yang dihadapi oleh watak ini. Benda ini sememangnya mereka yang berhadapan dengan krisis kesihatan mental di dalam kategori skizofrenia bukanlah sesuatu yang mereka nak atau mereka buat-buat, tetapi mereka sedang menghadapi keadaan sistem saraf yang sangat rumit pada ketika itu. Tingkah laku yang kedua pula adalah pengasingan sosial. Kita boleh lihat bagaimana Natalie suka menyendiri di dalam penceritaan ini. Dia lebih selesa duduk di jalanan sebagai gelandangan daripada duduk bersosial ataupun menjalani kehidupan seperti manusia yang lain. Benda ini mungkin kita nampak sesuatu yang pelik, tapi bila kita firm memahami, ianya amat berkait dengan prefrontal cortex yang terganggu. Bahagian otak ini adalah bahagian yang mana ianya mengawal perancangan dan juga bagaimana manusia itu membina hubungan sosialnya. Dia bukan tidak mahu bergaul, tetapi otaknya tidak mampu memproses keadaan dunia dengan cara yang orang lain mampu. Manakala bagi tingkah laku yang ketiga ataupun emosi keadaan watak adalah Nathaniel mempunyai bakat yang sangat luar biasa di dalam bidang muzik. Itu adalah perkara yang paling sangat wow pada saya kerana cerita ini adalah berdasarkan kepada kisah benar.
Kalau kita lihat, dia mempunyai bakat yang sangat luar biasa yang tidak ada pada orang lain. Dia walaupun berhadapan dengan krisis kesihatan mental skizofrenia, tapi mampu untuk bermain dengan alat muzik seperti cello yang sangat baik cara permainannya, serta mempunyai emosi serta teknik yang amat mendalam. Ini menunjukkan ada bahagian otak daripada mereka seperti Natalie yang berhadapan dengan skizofrenia ini, ada bahagian otak yang masih dapat berfungsi dengan baik, especially cortex motornya dan juga pendengarannya. Di sini kita boleh katakan muzik telah menjadi satu penyelamat yang menstabilkan kehidupan, bukanlah menstabilkan tetapi boleh menjadi satu penambahbaikan kepada Natalia. Kadang-kadang mereka yang sedang berhadapan dengan krisis kesihatan mental ini, mereka mempunyai bakat yang luar biasa yang tidak ada pada orang lain, dan itu jugalah yang akan menjadi pendukung harapan serta nilai kepada mereka untuk terus bertahan dan berjuang melalui hari-hari sukar mereka. Sisa saraf yang dengan tingkah laku ini kita boleh nak simplify sebagai sistem limbik yang akan mengambil tugas fungsinya dalam menguruskan emosi, dan ia juga jika mengalami gangguan maka akan menjadi kepada penyebab berlakunya situasi pesakit berhadapan dengan hilusi ataupun delusion ataupun halusinasi. Manakala cortex prefrontal, iaitu satu bahagian di awal ataupun bahagian hadapan otak setiap manusia itu, yang berfungsi untuk merancang untuk bagaimana mereka bertingkah laku di dalam kitaran sosialnya. Dan dopamin adalah sejenis bahan kimia yang semula jadi yang ada dalam badan setiap manusia. Tetapi sekiranya ianya mengalami ketidakseimbangan, maka ianya juga akan memberikan impak kepada tingkah laku seseorang itu dan mungkin berhadapan dengan abnormal tingkah laku. Dan mereka bukanlah kerana lemah semangat atau manja, tetapi tingkah laku itu terbina di atas elemen-elemen yang disebutkan tadi. Why this matters? Kita selalu dengar orang cakap, alah, itu mungkin sebab mental je tu, atau mengambil ringan. Tapi kita kena tahu, tidak ada, ini adalah penyakit otak. Sama macam kita memahami orang lain yang ada penyakit jantung ataupun kencing manis, kegagalan buah pinggang. Kesihatan mental juga memerlukan kepada pemahaman dan juga empati yang sangat tinggi daripada semua anggota masyarakat. Natalia dalam watak ini telah mengajar kita untuk melihat bagaimana mereka ini berada dalam dunia sangat struggle. Kita nampak mereka seorang yang sangat struggle, dan kita boleh menjadi orang yang memahami keadaan mereka, bukan bertindak sebagai untuk menghukum mereka. Dan sokongan itu adalah satu benda yang sangat penting, walaupun tidak besar, tetapi ianya memberikan impak yang cukup mendalam kepada mereka yang sedang berhadapan dengan krisis kesihatan mental ini. Cukup walaupun kita hanya sekadar hadir, menunjukkan simpati, bertanya khabar, memahami keadaan ketika mereka sedang mengalami konflik emosi berperang dengan diri sendiri, itu pun sudah cukup baik untuk menjadi salah satu sistem sokongan kepada mereka yang sedang diuji ini. Sebagai kesimpulan, boleh kita katakan kisah Natalia ini bukan sekadar kisah seorang manusia yang struggle berhadapan dengan hari-harinya, tetapi juga tentang dunia ataupun kisah pengharapan. Dia menunjukkan yang manusia tetap ada nilai walaupun sistem saraf mereka tidak sempurna ataupun mengalami gangguan kecederaan yang sangat kuat. Filem ini remind kita bahawa muzik juga boleh menjadi salah satu terapi yang menyokong kepada sistem saraf untuk menjadikan kita sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam kitaran sosial kita. Dan yang paling penting, kita semua mempunyai peranan untuk menjadi masyarakat yang lebih memahami dan bukan masyarakat yang terlalu mudah untuk menghakimi. Seperti yang saya nyatakan tadi, pendekatan yang holistik mengangkat nilai-nilai kemanusiaan amat
ditekankan di dalam filem ini dalam bagaimana kita boleh menjadi salah satu sistem sokongan kepada mereka yang sedang berhadapan dengan krisis fisiologi dan juga biologi yang akhirnya menjadikan psikologikal mereka bermasalah. That's all daripada saya. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar pembentangan daripada video ini. Saya harap dengan pembentangan ini akan memberikan sedikit impact dan juga pemahaman kepada kita semua dalam memahami masalah mereka yang sedang berhadapan dengan krisis kesihatan mental. Dan saya memilih movie ini berdasarkan true story, kisah benar, kerana ianya akan menterjemahkan keadaan yang sebenar kepada mereka yang mungkin sedang berperang dalam dunia yang penuh dunia penuh mencabar, tetapi dalam suasana yang sangat senyap. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih semua.